Topik kita pada hari ini adalah sindrom hyperventilasi obesiti. Sindrom hyperventilasi obesiti adalah gangguan pernafasan yang menjejaskan setengah orang yang mempunyai obesiti. Keadaan ini menyebabkan anda mempunyai terlalu banyak karbon dioksida dan tidak cukup oksigen dalam darah anda ataupun hypercapnia. Biasanya, anda menghembus karbon dioksida dan menyedot oksigen. Tetapi apabila anda bernafas pada kadar yang perlahan, anda tidak menggerakkan udara yang mencukupi untuk masuk dan keluar daripada paru-paru anda. Ini dipanggil hypoventilation ataupun hyperventilasi. Sebagai tambahan kepada hypoventilasi, anda juga mungkin mengalami gangguan pernafasan tidur akibat apnea tidur obstruktif ataupun obstructive sleep apnea. Kira-kira 90% daripada pernafasan gangguan tidur yang berlaku dengan OHS adalah disebabkan oleh apnea tidur obstruktif. Oleh itu, obesity hypoventilasi syndrome biasanya merupakan gabungan 3 faktor, iaitu obesiti, hypoventilasi dan pernafasan terganggu tidur. Nama lain untuk OHS ialah sindrom Pickwickian. Pada tahun 1950-an, saintis menamakan keadaan itu sempena watak dalam novel Charles Dickens yang mempunyai gejala obesity hypoventilation syndrome. Sindrom hypoventilasi obesiti adalah komplikasi pernafasan yang serius bagi obesiti. Ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang mengancam nyawa, tetapi ia boleh dirawat. Apakah gejala ataupun simptom bagi sindrom hypoventilasi obesiti? Gejala ataupun simptom untuk sindrom hypoventilasi obesiti biasanya berlaku kerana kurang tidur dan tahap oksigen darah rendah ataupun hypoxemia. Gejala ini mungkin termasuk sesak nafas, kepenatan, kurang tenaga, kelesuan siang hari, sakit kepala, pening kepala, kemurungan. Semasa anda tidur, pasangan anda mungkin melihat simptom yang berikut: berdengkur kuat, tercekik atau tercungap-cungap dan pernafasan terhenti-henti. Apakah yang menyebabkan sindrom hypoventilasi obesiti? Penyelidik tidak mengetahui punca sebenar sindrom hypoventilasi obesiti. Mereka percaya ia mungkin gabungan beberapa faktor termasuk kecacatan pada otak boleh menjejaskan cara ia mengawal pernafasan anda. Berat tambahan pada dinding dada boleh menyukarkan otot anda untuk bernafas dengan dalam dan pantas. Lemak berlebihan pada leher, dada dan perut anda boleh menghasilkan hormon yang menjejaskan corak pernafasan anda. Bagaimanakah OHS didiagnosis? Doktor akan rekodkan simptom anda dan melakukan pemeriksaan fizikal. Mereka akan mengukur ketinggian dan berat anda serta mengira indeks jisim badan anda ataupun BMI. Orang yang mempunyai obesiti mempunyai BMI 30 atau lebih. Doktor kemudiannya boleh menjalankan beberapa ujian untuk membantu mendiagnosis OHS. Ujian ini mungkin termasuk gas darah arteri, di mana doktor akan mengambil sampel darah dari arteri untuk mengukur jumlah karbon dioksida dan oksigen dalam darah anda. Oximeter nadi, doktor akan meletakkan pengesan ataupun sensor pada jari anda untuk mengukur jumlah oksigen dalam darah anda. Ujian ini tidak mengukur jumlah karbon dioksida dalam darah anda. Ia juga tidak tepat dalam mengukur tahap oksigen dalam darah anda sebagai sampel darah. Ujian fungsi pulmonary. Ujian ini memeriksa paru-paru anda berfungsi untuk menolak kemungkinan penyebab lain kesukaran bernafas anda. X-ray dada. X-ray dada juga boleh menolak kemungkinan punca kesukaran bernafas. Kajian tidur ataupun polismonografi. Kajian tidur menentukan sama ada anda mempunyai apnea tidur. Jika ya, betapa teruknya ia. Bagaimanakah anda merawat sindrom hypoventilasi obesiti? Rawatan sindrom hypoventilasi obesiti adalah penurunan berat badan dan bantuan pernafasan. Penurunan berat badan. Mendapatkan dan mengekalkan berat badan yang sihat adalah langkah pertama dalam merawat OHS. Penurunan berat badan sahaja mungkin itu yang anda perlukan untuk menguruskan simptom anda dan merawat masalah yang berkaitan dengan keadaan anda. Perubahan gaya hidup seperti berikut boleh membantu anda mencapai matlamat anda. Makan pemakanan yang sihat seperti diet Mediterranean. Target 30 minit aktiviti fizikal sehari. Amalkan tabiat tidur yang baik. Bergantung pada keadaan anda, doktor mungkin mengesyorkan pembedahan penurunan berat badan untuk membantu anda menurunkan berat badan. Ini mungkin termasuk prosedur seperti pembedahan pintasan gastrik. Bantuan pernafasan. Doktor mungkin mengesyorkan mesin pengudaraan mekanikal khas untuk membantu anda bernafas. Alat bukan invasif ini membantu memastikan saluran udara anda terbuka pada waktu malam
yang membantu meningkatkan tahap oksigen darah anda. Anda memakai topeng khas masa tidur dan mesin menyalurkan udara kepada anda melalui tiup. Alat ini termasuk tekanan saluran udara positif berterusan ataupun Continuous Positive Airway Pressure, CPAP. Mesin CPAP memberikan tekanan udara yang berterusan semasa anda menarik nafas dan semasa anda menghembus nafas. Tekanan saluran udara positif bilevel ataupun bilevel positive airway pressure ataupun dikenali dengan nama dagangnya BiPAP. Mesin BiPAP memberikan tekanan udara yang lebih tinggi semasa anda menarik nafas berbanding semasa anda menghembuskan nafas. Jarang sekali apabila alat tekanan saluran udara positif tidak dapat membantu mengawal keadaan anda memerlukan tracheostomy. Dengan tracheostomy, pakar bedah membuat lubang di leher anda melalui saluran pernafasan anda untuk membantu anda bernafas. Pencegah. Anda boleh mengurangkan risiko mendapat OHS dengan mengekalkan berat badan yang sihat. Jika doktor menyarankan CPAP ataupun BiPAP, pastikan anda meneruskan rawatan seperti yang diarahkan. Di samping itu, bagi tahu doktor jika anda merancang untuk terbang atau jika anda menjalankan pembedahan. Kedua-dua situasi ini boleh meningkatkan risiko anda untuk komplikasi yang serius. Apakah jangka hayat seseorang yang mengalami sindrom hypoventilasi obesiti? Dengan rawatan, anda boleh mengurangkan simptom OHS atau menghilangkannya sepenuhnya. Sesetengah orang mendapati menurunkan berat badan sahaja boleh membantu isu mereka. Rawatan adalah penting kerana ia boleh meningkatkan kualiti hidup anda. Ia juga mengurangkan risiko anda mendapat komplikasi lanjut. Rawatan awal dengan alat pernafasan boleh mengurangkan kadar kematian OHS sebanyak 10%. Jika tidak dirawat, OHS boleh membawa kepada komplikasi yang mengancam nyawa, termasuk masalah jantung dan saluran darah. Kekurangan oksigen memberi tekanan yang ketara pada jantung anda. Anda juga berisiko mengalami komplikasi yang berkaitan dengan kekurangan tidur. Tanpa rawatan, kualiti hidup anda berkurangan dan risiko kemasukan ke hospital meningkat. Sindrom hypoventilasi obesiti yang tidak dirawat menyebabkan jangka hayat yang pendek. Bagi orang yang mempunyai masalah kesihatan yang lain, kadar kematian OHS ialah 23% dalam tempoh 18 bulan. Apakah kemungkinan komplikasi sindrom hypoventilasi obesiti? Jika tidak dirawat, sindrom hypoventilasi obesiti boleh menyebabkan komplikasi yang berkaitan dengan masalah kurang tidur. Komplikasi ini termasuk kemurungan, gelisah dan cepat marah, peningkatan risiko kemalangan, masalah berkaitan seks dan keintiman. OHS juga boleh menyebabkan masalah jantung termasuk tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, kegagalan jantung sebelah kanan, tekanan darah tinggi dalam paru-paru ataupun hipertensi pulmonari. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share video ini.